Tu étais, aime-moi, prends-moi dans tes bras, que je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, que si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois, aucun gablon ne m'a touché. Assalamualaikum and hi guys, saya Nabatisha Humaira. Saya ketua kumpulan 3. Korang nak tahu tak tentang risk and taking? Kalau korang nak tahu, jom kita dengarkan dulu tentang risk and taking. Concept of risk. Risk is the concept that denotes a potential negative impact to an asset or some characteristic of value that may arise from some present process or future event. In everyday usage, risk is often used synonymously with the probability of an unknown loss. Paradoxically, a probable loss can be uncertain and relative in an individual event, while having a certainty in the aggregate of multiple events. Okay, some definition. Risk versus uncertainty is risk is the possibility of suffering harm or loss, danger. Risk could be a factor, thing, element of cause involving a certain danger, a hazard. Risk involves the expectation of loss. It is a function of the probability and the consequence of harm. Risk is the possibility that returns from an investment will be greater or less than forecast. A state of uncertainty where some possible outcome have an undesired effect or significant loss. Okay, next, uncertainty is the condition of being uncertain. The lack of certainty, a state of having limited knowledge where it is impossible to exactly describe a existing state or future outcome, more than one possible outcome. The state of mind of an individual who is unable to make any estimate of future events. State of knowledge in which one or more alternatives result in a set of possible specific outcomes, but where the probabilities of the outcome are neither known nor meaningful. So macam mana? Semua dah faham ke tentang risk and taking? Apa? What? Belum? Tak apa, tak apa. Jom kita dengarkan pula tentang video simulation yang telah kita sediakan. Hello Yin. Hai, kau okey ke? Macam mana bisnes sambal hari tu? Tak okey sangat. Modal dah nak habis, order masuk tapi tak cukup duit nak beli bahan. Apatah lagi packaging. Kan hari tu ramai yang order. Ya, tapi semua COD. Jadi duit lambat masuk. Supplier pula nak bayaran terus. Aku pun dah tak ada simpanan. Kau dah cuba kurangkan saiz botol atau naikkan harga sikit? Kalau naikkan harga, takut orang tak beli. Kalau kecilkan botol, nanti rasa macam tak berbaloi. Aku stuck, Yin. Aku takut ambil pinjaman. Kalau tak jadi, aku tanggung seorang. Kau tak seorang, okey? Semua ada waktu kering masing-masing. Tapi kalau kau percaya produk tu ada nilai, jangan berhenti, cari jalan lain.
Kau rasa kalau aku buat versi mini botol comel, buat student boleh jalan? Tu boleh. Murah, senang jual dan boleh buat bundle. Nak aku bantu promotekan dekat IG ke? Serius? Ya Allah, terima kasih Yin. Modal aku mungkin kecil, tapi keberanian untuk teruskan itu modal paling besar. Hai, selamat datang. Nak beli apa? Jumpa. Kenapa semua lalu dan tengok saja? Makanan aku tak menarik macam kedai depan ke? Mungkin tempat ni tak sesuai untuk makanan macam ni. Tapi kalau aku tak cuba, aku takkan tahu. Gerai awak nampak klasi, cuma itulah. Student sini memang suka makanan murah dan cepat. Saya tahu, tapi saya percaya kalau rasa makanan tu betul-betul sedap, orang akan datang balik. Betul tu. Kadang, kita kena bagi diorang rasa dulu. Dedek, ambil lagi satu. Buy one, free one. Ya. Okay. Ambil. Ni plastik, ni plastik. Okay, ambil semua, ambil. Boleh. Boleh. Ambil ni plastik ni, ambil ayam. Ya, nak apa? Okey. Dah. Saya mau masukkan Assalamualaikum Puan, saya daripada Pegawai Kesihatan. Kami telah mendapat aduan bahawa gerai ini beroperasi tanpa lesen yang lengkap. Kami perlu menyemuak dokumen Puan. Terima kasih. Saya tengah uruskan. Surat dari Dewan Pelajar pun tak siap lagi. Tapi saya dah berniaga 2 minggu dah. Maaf Puan, tapi gerai ini perlu tutup buat sementara waktu. Jika ada isu insiden ataupun kebersihan, pihak universiti perlu dipertanggungjawabkan. Apalah patut aku buat ni? Macam manalah nasib aku lepas ni? Nak apa? Boleh. Okey.
senang rupanya nak bina perniagaan sendiri. Berbagai cabaran dan risiko yang akan berlaku jika kita tersilap langkah. Rupanya perniagaan juga memerlukan keberanian untuk menanggung risiko. Bukan hanya memulakan sesuatu, tetapi ia memerlukan kesabaran yang tinggi untuk melayan karenah pelanggan. Hari demi hari kita boleh belajar dari kesilapan. Dalam perniagaan, tidak ada jalan yang mudah. Hanya mereka yang berani mengambil risiko dan langkah pertama yang memahami perubahan akan menghadapi segala cabaran yang akan mencapai kejayaan. Jap. Okay, hello Yin. Itu ramai yang order. Kat IG ke? Assalamualaikum and hi guys, saya Batrisha, leader kumpulan 3. Korang nak tahu tak tentang risk and taking? Jom tak boleh lah aku, ya Allah.